Saya sangat respect. Saya respect gila bagi orang yang boleh menyembunyikan kesedihan. Boleh menyembunyikan apa yang dia tanggung. Perasaan galau yang dia tanggung dia boleh sembunyi. Depan kita dia boleh buat lawak-lawak. Di belakang kita macam-macam perasaan yang dia tanggung. Dia sembunyikan demi untuk tidak memberi implikasi kepada orang yang mereka berhadapan. Contohnya pasangan dia. Contohnya anak-anak dia. Biasanya orang yang boleh menyembunyikan kesedihan mereka ni ialah orang yang dia tahu betapa peritnya kalau kita menanggung kesedihan. Dia tahu sebenarnya dia lebih beremosi daripada kita. Sebab kita ni mungkin apabila berlaku sesuatu perkara yang kita tidak expect berlaku dalam hidup kita, contohnya kehilangan orang yang tersayang, contohnya kehilangan tak kira pekerjaan ataupun ada kita difitnah, pelbagai masalah dalam kehidupan ni, maka kita akan bertindak dengan kesedihan dan kita akan mencari seseorang untuk mendengar rintihan kita dan kita akan menangis. Especially bagi orang perempuan lah. Air mata dan orang perempuan tidak dapat dipisahkan. Orang lelaki biasanya jarang lah yang boleh menumpahkan air mata. Susah juga nak jumpa skill untuk orang lelaki menumpahkan air mata di depan halayak ramai, itu susah. Tapi kalau ada tu rare. Bukan bermakna orang lelaki yang menangis di hadapan orang ramai, di hadapan pasangan dia, bukan orang lelaki tu lemah. Tetapi at least mereka mempunyai jiwa yang hidup. Bagi orang lelaki yang berjiwa kental, orang lelaki jangan menangis. Kita hormati prinsip mereka itu. Tetapi kadang-kala kalau kita ni memang bersifat untuk mengeluarkan air mata bagi melegakan kesedihan kita, why not? Proceed je. Luahkan air mata tersebut. Luahkan perasaan itu dengan air mata. Tapi tak semestinya kita perlu memendam perasaan kita sampai menyakitkan jiwa kita. Sebab tu ada yang kita dengar kan, siapa yang selama ni dia memang bersedih dan dia akan isolate diri dia. Dia bersedih, dia isolate. Tapi sebenarnya dia akan menerima tekanan. Terasa diri dipijak-pijak sebab dia tak dapat meluah. Dia tak dapat mengeluarkan kesedihan tu. Tak dapat orang kata project dia punya, tiada projection untuk dia punya kesedihan tu dengan air mata ke ataupun buat aktiviti apa-apa ke kan. Orang-orang macam ni bahayalah. Tapi ada setengah orang yang saya kata saya respect dari mula tadi kan. Saya sangat respect orang yang memang dia sifat dia begitu. Dia tidak akan merintih sesama manusia. Dia akan merintih dengan Maha Pencipta sebenarnya. Maka dia akan duduk di tikar sejadah. Dia akan menangis di depan Allah tatkala waktu sujud, tatkala tengah rukuk, tatkala sedang berdoa. Itu waktu dia menangis. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang sepatutnya kita buat apabila kita bersedih.